Sesuai untuk siapa yang dah ada 4x4, awak dah ada kereta Hilux ke Ranger ke, tapi tambah camper box ni sebab dia boleh mudah alih. Jadi dua kegunaan sekarang. Boleh guna untuk angkat barang, tapi kalau nak pergi camping, pasangkan camper box ni. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Yang ni Ford Ranger camper truck ni. Dia slide in. Ada tambah ni stabilizer. Outdoor kitchen. Stove. Pintu dia belah belakang. Lepas tu kalau nak guna toilet, nak mandi, toilet ni keluarkan. Okey. Kalau nak mandi boleh tolak toilet keluar supaya lagi luas kat dalam. Kena buka pintu dulu kalau nak tolak. Okey, ni slide in camper yang dipasang kat Ford Ranger. Ni kalau dah tak nak pakai, nak guna sebagai kereta biasa, sampai kat rumah dah ada 4 stand. Main masuk. Dah cik kasut. Dah kasut. Yang ni kalau tengok ni kan, dia tahu tak ada siapa ni, laci ni, simpan kasut. Kereta aku je ada. Silakan. Tengok berapa orang muat dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kalau single cab lagi panjang lagi. Single cab lagi panjang. Double cab ni. Jom tengok toilet dia. Masuk. Nanti saya jawab nah. Kita kalau cerita dewasa ingat 5 kot. Kalau nak mandi toilet Saya 3 sini 2. Orang nak masuk. Nampak tak? Ni kalau kita nak berak. Tapi kalau kita nak mandi kita push out. Nak mandi tu nak keluar baru luas. Keluar dan cuci, dua boleh. Ni. Dia ni lah. Cuci pun senang Ya, cuci pun senang. Okey. Toilet ni selalu kita nak cuci belah belakang tu. Sekarang kat luar tak mandi. Keluar saya mandi. Boleh mandi berdua. Brilliant lah idea tu buat toilet. Faris sini atas berapa orang muat tu? Tapi dia punya ni bagus ah. Lock set dia ni. Lock set ni. Boleh masukkan Tak, Malaysia tak ada ni. Banyak. Temu lambak. Aku tak temu pun. Padat sikit. Saya cari satu. Malaysia 3 lah.